Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang berada di depan rakaman ini. Pada pagi ini, Program Keselamatan dan Kualiti Makanan ingin menyampaikan taklimat berkenaan penggunaan dokumen program latihan pengendali makanan yang terkini, iaitu garis panduan skim akreditasi program latihan pengendali makanan edisi ke-6 cetakan ke-20 cetakan 2024 ya. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh mengakses ataupun memuat turun garis panduan ini daripada laman sesawang Program Keselamatan dan Kualiti Makanan, dan garis panduan ini boleh diakses secara e-book atau flipbook daripada laman sesawang tersebut. Dan ianya boleh diakses oleh semua pihak, sekolah latihan pengendali makanan, tenaga pengajar dan juga juru audit dan juga orang awam. Okey, untuk makluman, penggunaan garis panduan skim akreditasi program latihan pengendali makanan edisi ke-6 cetakan ke-2024 ini telah pun dikuatkuasakan penggunaannya bermula 1 Januari 2025, dan pada hari ini kami ingin menjelaskan berkenaan apakah penambahbaikan yang terdapat dalam garis panduan terkini ini ialah penambahbaikan cetakan sebelum ini, iaitu garis panduan skim akreditasi cetakan edisi ke-5 cetakan ke-2019, iaitu yang sebelum ini kita ada garis panduan berwarna ungu ini, dan kita telah pun membuatkan penambahbaikan terhadap garis panduan ini dengan cetakan ke-6 edisi ke-6 cetakan ke-2024 yang berupa yang terkini ini, warna hijau ini. Okey, baiklah, apa sebenarnya yang terkini daripada cetakan 2019 hingga 2024? Melalui pelbagai pengalaman, pelbagai isu yang berada di lapangan, Program Keselamatan dan Kualiti Makanan telah menambah baik, telah membuat beberapa siri bengkel perbincangan dengan pihak pegawai di lapangan, juga mendapat input daripada kita punya sekolah latihan dan tenaga pengajar. Kita menambah baik garis panduan demi untuk menguatkan lagi program keselamatan dan kualiti makanan ini. Jadi suka saya untuk berkongsi berkenaan penambahbaikan yang berlaku ataupun yang dilakukan di dalam garis panduan yang terkini ini. Tetapi sebelum itu, suka saya untuk mengingatkan bahawa program latihan pengendali makanan ini mula diwartakan pada melalui peraturan kebesaran makanan 2009 pada peraturan ke-30, yang mana semua pengendali makanan diwajibkan menjalani latihan pengendali makanan dan mendapatkan sijil latihan pengendali makanan daripada institusi yang diluluskan oleh pengarah. Jadi suka untuk diingatkan di sini bahawa pengendali makanan kita di lapangan perlu wajib menjalani dan memiliki sijil latihan pengendali makanan yang sah daripada sekolah latihan pengendali makanan dan juga diajar oleh tenaga pengajar yang diikrar oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, oleh itu pelaksanaan program latihan pengendali makanan ini adalah merujuk kepada garis panduan skim akreditasi program latihan pengendali makanan LPM, iaitu yang kita akan go through sama-sama pada hari ini. Okey, garis panduan ini boleh digunakan untuk rujukan sekolah latihan berkaitan bagaimana pengoperasian sekolah latihan. Juga tenaga pengajar juga boleh merujuk pada garis panduan ini berkenaan terma dan syarat sebagai tenaga pengajar, dan juga juru audit daripada pegawai di lapangan juga boleh merujuk pada garis panduan ini bagi proses-proses pengauditan dan juga pemeriksaan di lapangan. Okey, seterusnya. Okey, apa yang baru terhadap garis panduan skim akreditasi program latihan pengendali makanan ini? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, lihat sebelum ini kita ada warna purple, garis panduan yang sebelum ini yang 2019, dan yang terkini 2024 kita berwajah baru, kita cetakan yang terkini berwarna hijau biru ya. Okey, apa yang kita improve atau tambah baik dalam garis panduan ini ialah, pertama, kita menghimpunkan semua garis panduan berkaitan dengan aktiviti latihan pengendali makanan. Seperti tuan-tuan dan puan-puan maklum, banyak garis panduan atau prosedur baru yang kita keluarkan bagi membantu atau menyokong program latihan pengendali makanan di lapangan.
Sebelum ini kita ada garis panduan online, permohonan dan pelaksanaan latihan pengendali makanan secara online. Ada juga garis panduan seperti latihan lanjutan oleh tenaga pengajar. Jadi kita satukan semua garis panduan ini di dalam satu garis panduan yang boleh dirujuk oleh semua pihak, iaitu di dalam garis panduan skip akreditasi yang terkini ini. Keduanya, kita memperkemaskan beberapa klausa yang terdapat dalam garis panduan sebelum ini, dan yang ketiganya kita menambah klausa-klausa baru bagi memperkuatkan lagi program latihan pengendali makanan di lapangan. Okey, mari kita tengok apakah yang saya maklumkan berkenaan dengan menghimpunkan semua garis panduan. Okey, semua garis panduan yang saya maklumkan tadi, sebelum ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program latihan pengendali makanan ada di-upload ataupun dimuat naik di dalam laman sesama program keselamatan dan kualiti makanan secara berasingan. Maksudnya sokongan-sokongan, dokumen sokongan garis panduan itu secara berasingan. Oleh itu, kita satukan di dalam garis panduan yang terkini ini, dalam buku yang kompak ini, adanya garis panduan skim akreditasi program latihan pengendalian makanan. Juga terdapat juga kita masukkan sekali garis panduan permohonan dan pelaksanaan kursus latihan pengendalian makanan secara online ataupun secara dalam talian ataupun online. Dan juga garis panduan keperluan latihan lanjutan keselamatan makanan advanced food safety training bagi tenaga pengajar latihan pengendalian makanan, dan juga dalam ini kita masukkan sekali buku log pemantauan tenaga pengajar program latihan pengendalian makanan. Jadi ia adalah sebuah buku rujukan yang lengkap untuk tenaga pengajar atau sekolah latihan pengendalian makanan merujuk semua perkara di dalam buku garis panduan ini. Seterusnya ialah memperkemaskan klausa. Ada beberapa klausa yang kita perkemaskan di dalam garis panduan ini, yang antaranya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, jika merupakan sekolah latihan ataupun baru ingin memohon sebagai sekolah latihan ataupun tenaga pengajar, boleh merujuk di dalam garis panduan ini untuk semua syarat-syarat dan terma yang lengkap bagaimana ingin menjadi sekolah latihan ataupun tenaga pengajar yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya suka untuk highlightkan beberapa perkara yang kita perkemaskan, iaitu ialah pertama, tempoh sah sijil kelulusan kursus wajib tenaga pengajar, yang mana kita boleh rujuk di bahagian A klausa 2.8.4, iaitu individu yang telah lulus kursus wajib tenaga pengajar namun tidak memohon untuk menjadi tenaga pengajar selama 5 tahun atau lebih perlu menghadiri semula kursus wajib tenaga pengajar. Jika sebelum ini sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah mengikuti kursus wajib tenaga pengajar dan tidak memohon sebagai tenaga pengajar, tidak ada apa-apa syarat atau prosedur yang digariskan untuk tuan-tuan dan puan-puan menjadi tenaga pengajar, maka yang untuk garis panduan kali ini mengambil kira ada beberapa senario yang berlaku di lapangan. Kita telah menggariskan bahawa semua individu yang telah mengikuti kursus wajib tenaga pengajar hendaklah memohon sebagai tenaga pengajar dalam tempoh 5 tahun. Sekiranya tidak memohon dalam tempoh 5 tahun, perlu menghadiri semula kursus wajib tenaga pengajar. Ia adalah bagi memperkemaskan tenaga pengajar dengan pengetahuan dan persediaan sebagai tenaga pengajar yang akan bertanggungjawab mengajar pengendali makanan di lapangan. Okey, itu adalah satu klausa yang pertama. Klausa yang kedua ialah syarat pembaharuan tenaga pengajar bahagian A, klausa 4.2. Ini perkara penting untuk tuan-tuan dan puan-puan selaku tenaga pengajar untuk mengambil berat tentang perkara ini. Syarat-syarat tenaga pembaharuan adalah memang telah diperjelaskan di dalam garis panduan sebelum ini. Dan untuk yang lebih memperkemaskan lagi ataupun kukuhkan lagi pelaksanaan di lapangan, kita telah memperkemaskan klausa syarat pembaharuan untuk tenaga pengajar di dalam garis panduan ini yang amat-amat penting tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian, iaitu tenaga pengajar yang tidak mengemukakan pembaharuan tanpa sebab selepas 1 tahun boleh dikenakan tindakan penggantungan sekurang-kurangnya 1 tahun. Jadi selaku tuan-tuan dan puan-puan selaku tenaga pengajar perlu untuk senantiasa peka terhadap tarikh pengiktirafan tuan-tuan dan puan-puan. Mohon pembaharuan sebelum tamat tempoh pengiktirafan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya setelah setahun tidak memohon pembaharuan, maka boleh dikenakan tindakan penggantungan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian tenaga pengajar yang penting perlu aktif mengajar sekurang-kurangnya 12 sesi sepanjang tempoh pengiktirafan. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan
sedia maklum, 3 tahun adalah tempoh pengiktirafan sebagai tenaga pengajar. Sebelum tuan-tuan dan puan-puan perlu memperbaharui sijil pengiktirafan sebagai tenaga pengajar. Jadi perlu aktif mengajar demi untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan biasa untuk mengajar dan mahir dalam menyampaikan pengetahuan keselamatan dan kualiti makanan kepada pengendali makanan. Ketiga, tenaga pengajar perlu menjalani pemantauan secara bersemuka. Bersemuka maknanya bukan melalui online, sekurang-kurangnya 1 sesi sepanjang 3 tahun pengiktirafan. Jadi ini adalah perkara baru. Sebelum ini kita tak kisah sama ada pemantauan itu dilaksanakan secara online ataupun bersemuka. Namun demi untuk kita memastikan kualiti tenaga pengajar, Kementerian Kesihatan Malaysia kita telah syaratkan bahawa sekurang-kurangnya 1 kali dalam tempoh pengiktirafan perlu dipantau secara bersemuka. Kita nak tengok teknik pengajaran, cara penyampaian, bagaimana komunikasi di antara tenaga pengajar dengan pengendali makanan agar kita nak pastikan pengajaran yang disampaikan berkesan kepada pengendali makanan dan seterusnya diamalkan keselamatan dan kualiti makanan ini di lapangan oleh pengendali-pengendali makanan di lapangan. Okey, seterusnya tenaga pengajar juga perlu menghadiri latihan lanjutan keselamatan makanan iaitu sekurang 1 tahun sejumlah 1 tahun 1 kali dan maksudnya 3 tahun pengiktirafan ada 3 latihan lanjutan yang perlu dihadiri oleh tenaga pengajar yang mana ini adalah sebagai syarat tuan-tuan dan puan-puan untuk menambahkan pengetahuan, mempertingkatkan ilmu pengetahuan sebagai tenaga pengajar supaya senantiasa dibekalkan dengan pengetahuan-pengetahuan terkini berkaitan dengan keselamatan dan kualiti makanan dan boleh dikongsikan bersama pengendali makanan di lapangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sebagai tenaga pengajar boleh semak apakah jenis latihan, bagaimanakah untuk dari manakah institusi yang boleh tuan-tuan dan puan-puan ikuti latihan. Di dalam garis panduan ini di Annex A ada dia punya garis panduan berkenaan dengan latihan lanjutan ini. Ada penjelasan yang lebih lanjut di dalam Annex A, garis panduan latihan lanjutan. Okey. Dan seterusnya ini adalah penting. Tenaga pengajar yang tidak memenuhi syarat pembaharuan pengiktirafan adalah melakukan pelanggaran dan boleh dikenakan tindakan penggantungan tidak melebihi 1 tahun. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan bermula daripada 1 Januari 2025 ini penting untuk tuan-tuan dan puan-puan cakna dan ambil berat tentang syarat pembaharuan tenaga pengajar yang perlu tuan-tuan dan puan-puan patuhi agar tuan-tuan dan puan-puan boleh memperbaharui sijil pengiktirafan tenaga pengajar. Kerana termasuk terdapat beberapa isu ataupun situasi di mana tenaga pengajar tidak memenuhi syarat-syarat pembaharuan sama ada satu atau kesemuanya syarat pembaharuan tetapi memohon pembaharuan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan kita telah gariskan perlu untuk memenuhi semua peraturan syarat pembaharuan tenaga pengajar barulah boleh proses pembaharuan tenaga pengajar dan sekiranya tidak ada salah satu ataupun kesemua syarat pembaharuan maka boleh dikenakan tindakan penggantungan daripada meneruskan pengiktirafan sebagai tenaga pengajar. So maksudnya bermula daripada 1 Januari 2025 ini adalah perkara penting yang perlu diambil tahu oleh tenaga pengajar supaya tidak ada lagi situasi-situasi di mana masih terdapat terlepas pandang dan sebagainya berkenaan syarat pembaharuan tenaga pengajar. Baiklah, seterusnya kita perkemaskan juga klausa berkenaan tempoh sah pengiktirafan tenaga pengajar. Okey, tenaga pengajar yang tidak memohon pembaharuan selama lebih 5 tahun atau lebih perlu menghadiri semula kursus wajib tenaga pengajar. Kita ada beberapa kes di mana tenaga pengajar telah mendapat pengiktirafan, telah mendapat kad tenaga pengajar, telah menghadiri kursus wajib tetapi tidak menjalankan apa-apa aktiviti pengajaran latihan pengendali makanan selama 5 tahun ataupun lebih, tiba-tiba datang semula kepada kementerian untuk memohon untuk mengadakan kelas semula, mengajar semula. Jadi kita untuk yang situasi begini, kita telah syaratkan bahawa untuk tenaga pengajar yang lebih 5 tahun ataupun lebih tidak mengajar ataupun tidak memperbaharui sijil pengiktirafan tenaga pengajar perlu menghadiri semula kursus wajib tenaga pengajar bagi kami menilai semula kemahiran tuan-tuan dan puan-puan sebagai tenaga pengajar yang kami pastikan boleh menyampaikan pengetahuan keselamatan makanan dengan baik kepada pengendali makanan. Okey.
Seterusnya, kita klausa yang berkaitan dengan sikap dan etika. Ini juga adalah yang kita perkemaskan, kita tambah baik, iaitu tenaga pengajar perlu sentiasa menjaga nama baik Program Keselamatan dan Kualiti Makanan juga Kementerian Kesihatan Malaysia dengan tidak melakukan apa-apa provokasi atau perkara yang menjejaskan imej dan kredibiliti Kementerian Kesihatan di sebarang platform. Sekarang zaman dunia media sosial dan kadang-kadang kita tidak terkawal untuk pihak selaku orang awam kita menyuarakan pendapat, menyuarakan pandangan dan sebagainya. Sebagai tenaga pengajar yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, jagalah imej dan kredibiliti tuan-tuan dan puan-puan sebagai tenaga pengajar yang telah diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga nama baik Kementerian Kesihatan Malaysia agar menjadi contoh dan orang di luar sana pengendali makanan yakin dengan khidmat atau perkhidmatan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan imej dan adab tuan-tuan dan puan-puan selaku duta kepada Kementerian Kesihatan Malaysia menyampaikan pengajaran berkenaan keselamatan dan kualiti makanan. Maka jagalah tuan-tuan dan puan adab dan imej tuan perempuan di media sosial ataupun di mana-mana platform supaya tidak menjejaskan imej dan kredibiliti sendiri dan juga organisasi dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Seterusnya, kita perkemaskan juga klausa bahagian B, klausa 2.0 berkenaan dengan prosedur permohonan baru dan pembaharuan akreditasi SLPN. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada garis panduan ini. Kita telah perkemaskan iaitu bagi permohonan baru dan pembaharuan apakah kriteria audit yang kita lihat, apakah kriteria ataupun syarat-syarat penubuhan sekolah latihan baru dan apakah syarat pembaharuan sekolah latihan, semua kita dah perkemaskan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di dalam garis panduan skim akreditasi program latihan dan kualiti makanan bahagian B klausa 2.0. Seterusnya, pemantauan terma dan pematuhan terma dan syarat pelaksanaan LPM secara dalam talian. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program keselamatan dan kualiti makanan seiring dengan perubahan zaman, perubahan teknologi bermula daripada kita dilanda musibah COVID dan sebagainya, kita perlu untuk menginjak lebih iaitu melaksanakan kelas latihan pengendali makanan secara dalam talian untuk memudahkan semua pihak untuk menghadiri latihan pengendali makanan menggunakan alternatif selain daripada bersemuka, boleh juga melalui online. Tetapi adalah diingatkan bahawa kebenaran pelaksanaan LPM secara online ini perlulah dijaga oleh sekolah latihan pengendalian makanan dan tenaga pengajar bagi memastikan kualiti penyampaian latihan pengendali makanan kepada pengendali makanan disampaikan dengan benar-benar berkesan walaupun secara dalam talian. Oleh yang demikian, rujuk kepada garis panduan ini, garis panduan pelaksanaan dan permohonan secara dalam talian, latihan pengendali makanan secara dalam talian, dan tuan-tuan dan puan-puan selaku sekolah latihan dan tenaga pengajar perlu patuh terhadap syarat dan terma dan syarat yang ditetapkan selaku penyampai latihan kepada pengendali makanan secara dalam talian supaya ini menjaga kualiti dan kredibiliti Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai penyampai latihan kepada pengendali makanan. Jika tuan-tuan dan puan-puan selaku sekolah latihan dan tenaga pengajar melakukan mana-mana satu pelanggaran terhadap garis panduan ataupun syarat latihan pengendali makanan secara dalam talian, tuan-tuan dan puan-puan boleh dikenakan tindakan penggantungan dan senarai hitam daripada melakukan kelas secara online secara dalam talian. Maka tak ada pilihan, tuan-tuan dan puan-puan perlu melakukan secara bersemuka sahaja. Jadi peluang yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan kelas secara bersemuka dan juga alternatif secara online perlulah digunakan sebaiknya sejujurnya oleh tuan-tuan dan puan-puan selaku penyampai latihan kepada semua pengendali makanan dengan mengikuti semua garis panduan dan syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, itu tadi kita dah perkemaskan latihan, perkemaskan klausa. Ada juga beberapa klausa baru yang kita tambah di dalam garis panduan ini, iaitu saya suka sebutkan di sini dan tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di dalam garis panduan. Untuk bahagian A, klausa 7.0 iaitu proses pemantauan tenaga pengajar. Jadi sebagai tenaga pengajar, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk bagaimana prosedur, proses untuk mendapatkan pemantauan tenaga pengajar daripada pegawai-pegawai kita di lapangan. Terdapat juga borang permohonan pemantauan,
buku log tenaga pengajar semua lengkap di sini. Jadi bawalah ke mana-mana garis panduan ini untuk tuan-tuan dan puan-puan rujuk selaku tenaga pengajar supaya tidak ada yang terlepas pandang, tidak ada lagi yang tidak mengetahui bagaimana cara pemantauan dan sebagainya, semua ada dijelaskan di dalam garis panduan ini. Seterusnya, kita juga tambah satu klausa lain iaitu bahagian A, klausa 8.0, tindakan pelanggaran terma dan syarat pengiktirafan tenaga pengajar. Jadi, boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk apakah situasi ataupun kes ataupun klausa yang jika dilakukan boleh melanggar terma dan syarat sebagai tenaga pengajar yang telah diiktirafkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan seterusnya bahagian A, aduan dan siasatan. Jadi boleh rujuk di sini penambahan klausa baru. Seterusnya bahagian B, permohonan pindaan sijil akreditasi SLPM. Jadi berapa fee pindaan, iuran pindaan nama sekolah latihan, pindaan alamat, pindaan bilik latihan, semua ada dinyatakan di sini beserta dengan kos-kos ataupun charge-charge yang dikenakan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk dan boleh memahami prosedur dan garis panduan yang ditetapkan. Seterusnya bahagian B, klausa 6.0, sesi LPM untuk peserta OKU. Ini adalah perkara baru yang ditambah di dalam garis panduan, iaitu kita melihat bahawa sekarang adalah seiring dengan perubahan, masyarakat telah mula menerima pengendali-pengendali makanan daripada kalangan insan-insan istimewa, orang kurang upaya yang berkemampuan, yang berkeperluan khas, yang mampu untuk bekerja di dalam bidang pengendalian makanan. Jadi dan mereka juga tidak terlepas daripada peraturan Kesihatan Makanan 2009 yang mewajibkan untuk menghadiri latihan pengendalian makanan. Oleh itu kita sedia untuk peserta kurang upaya menghadiri latihan pengendalian makanan, dan di dalam garis panduan ini terdapat garis panduan bagaimana sekolah latihan boleh membantu untuk menyampaikan latihan ini kepada peserta-peserta istimewa itu. Jadi boleh rujuk dalam garis panduan ini berkenaan dengan pelaksanaan latihan pengendalian makanan kepada peserta OKU dan berkeperluan. Dan seterusnya bahagian B, klausa 7.0, pelaksanaan kursus secara jalan talian. Kita juga telah kemaskan dan kita telah satukan dalam garis panduan ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan makna berkenaan terma dan syarat pelaksanaan garis panduan pelaksanaan kursus latihan pengendalian makanan secara jalan talian atau online. Dan seterusnya bahagian B, klausa 10.0, proses pemantauan sekolah latihan pengendali makanan. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat bagaimanakah proses pemantauan dijalankan, apakah persediaan yang pernah dilakukan dan sebagainya. Di dalam garis panduan ini juga tindakan pelanggaran terma dan syarat juga ada pada klausa 11.0 dan juga klausa 12.0. Bahagian ini juga ada aduan dan siasatan yang berkaitan dengan sekolah latihan pengendali makanan. Dan juga bahagian B yang ini pun terbaru juga, panduan periklanan dan promosi latihan pengendali makanan. Sebab kita lihat banyak promosi-promosi berkenaan dengan latihan pengendali makanan dilakukan di lapangan, sama ada di dalam media sosial ataupun di banner-banner yang terpampang di lapangan. Jadi kita telah buatkan satu garis panduan apakah garis panduan yang wajib dipatuhi oleh sekolah latihan atau tenaga pengajar dalam mempromosikan latihan pengendali makanan yang sah, supaya kita nak mengelakkan daripada orang awam atau pengendali makanan tertipu ataupun mungkin ditipu oleh setengah pihak yang mempromosikan latihan pengendali makanan secara tidak betul, dan kita telah syaratkan apakah yang perlu ada dalam iklan tersebut dan apakah yang tidak boleh dilakukan dalam iklan dan promosi latihan pengendali makanan, supaya kebajikan sekolah latihan, tenaga pengajar dan juga orang awam juga terjagalah daripada sebarang penipuan dan penyalahgunaan kuasa. Baik, terusnya saya suka untuk menceritakan serba sedikit berkenaan apa perbezaan dua garis panduan 2019 dan 2024. Baiklah, pada garis panduan 2019 ini kita ada 4 bahagian. Bahagian A, pengiktirafan tenaga pengajar latihan pengendali makanan. Bahagian B, akreditasi
sekolah latihan kendali makanan, bahagian C pemantauan tenaga pengajar dan SLPM, dan juga bahagian D lampiran-lampiran. Tetapi untuk garis panduan terkini 2024 kita compactkan, kita buat dua bahagian sahaja, iaitu bahagian A pengiktirafan tenaga pengajar latihan kendali makanan, dan juga bahagian B akreditasi sekolah latihan kendali makanan. Juga terdapat juga dalam garis panduan ini annex yang boleh dirujuk seperti lampiran-lampiran yang berkaitan dengan program latihan kendali makanan. Jadi dalam bahagian A yang kita yang seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang kita perkemaskan, apa yang kita tambah baik, apa yang kita perbaharui ialah seperti lebih kurang sama, tetapi kita perkukuhkan daripada segi klausa-klausa di dalamnya, iaitu kita ada syarat-syarat kelayakan permohonan. Mungkin ada yang bersama-sama menonton taklimat ini adalah individu yang baru nak menyertai Kementerian Kesihatan Malaysia, baru nak memohon sebagai tenaga pengajar, baru nak menyertai Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai tenaga pengajar latihan kendali makanan, boleh rujuk. Ini adalah dokumen yang lengkap, tuan-tuan dan puan-puan rujuk. Bagaimanakah syarat-syarat kelayakan permohonan, pengiktirafan tenaga pengajar, bagaimana prosedur memohon kursus wajib tenaga pengajar yang melayakkan tuan-tuan dan puan-puan menjadi tenaga pengajar, dan seterusnya prosedur pembaharuan sebagai tenaga pengajar, terma dan syarat sebagai tenaga pengajar, prosedur sekiranya berlakunya kehilangan sijil, kursus wajib ataupun kehilangan kad tenaga pengajar, tindakan pelanggaran terma dan syarat yang boleh dikenakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai tenaga pengajar sekiranya melanggar syarat-syarat dan terma dan syarat yang ditetapkan, dan juga aduan dan siasatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk bagi tenaga pengajar baru dan lama, rujuk kepada garis panduan ini dan pastikan cakna dengan apa sebarang perubahan yang berlaku di dalam garis panduan ini, kerana penguatkuasaan telah bermula pada 1 Januari dan kita akan bermula menggunakan semua prosedur dan garis panduan yang terkini bagi tuan-tuan dan puan-puan sebagai tenaga pengajar Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang ketara ialah berkenaan dengan prosedur permohonan dan kursus wajib tenaga pengajar. Syarat-syarat kelayakan akademik, kita minta tuan-tuan dan puan-puan untuk merujuk kepada klausa 1.0 syarat kelayakan permohonan pengiktirafan tenaga pengajar. Di situ ada dinyatakan kelayakan akademik. Siapakah yang layak untuk memohon kursus wajib tenaga pengajar? Apakah background ataupun latar belakang akademik yang melayakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk memohon tenaga pengajar? Jadi boleh dirujuk di situ, kita klausa 1.1, 1.1.1 hingga 1.1.4. Jarak tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat, jika tuan-tuan dan puan-puan layak, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh menyertai Kementerian Kesihatan Malaysia melalui menjadi tenaga pengajar. Okay? Dan seterusnya, prosedur permohonan kursus wajib tenaga pengajar pun dinyatakan di dalam garis panduan ini. Jadi boleh go through, boleh baca dan boleh susun bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh memulakan langkah untuk menjadi tenaga pengajar. Okey, untuk sijil lulus kursus wajib tenaga pengajar bagi sesiapa yang berada di hadapan saya yang telah pun menjadi tenaga pengajar, mereka telah pun melalui kursus wajib tenaga pengajar, telah pun lulus dalam kursus wajib tenaga pengajar, bahawa sijil lulus itu adalah sah seumur hidup selagi mana tuan-tuan dan puan-puan tidak dikenakan apa-apa penggantungan, penarikbalikan atau penyelarayan hitam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu jaga image, jaga kredibiliti sebagai tenaga pengajar agar tuan-tuan dan puan-puan boleh terus menjadi tenaga pengajar di Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma perlu memperbaharui sijil pengiktirafan setiap 3 tahun. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak memohon sebagai tenaga pengajar dalam tempoh 5 tahun setelah lulus kursus wajib tenaga pengajar, tuan-tuan dan puan-puan diwajibkan untuk memohon semula kursus wajib tenaga pengajar. Bermula semula kursus bayaran yang baru dan sebagainya. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas pandang berkenaan perkara ini. So bagi yang telah mengikuti kursus wajib tenaga pengajar dalam tempoh 5 tahun, boleh segera untuk memohon pengiktirafan sebagai tenaga pengajar. Seterusnya, prosedur pengiktirafan tenaga pengajar setelah lulus kursus wajib tenaga pengajar, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk prosedur bagi mendapatkan pengiktirafan tenaga pengajar Kementerian Kesihatan Malaysia di dalam garis panduan ini. Apakah syarat-syarat ni, bagaimanakah caranya, semua ada di dalam dinyatakan dalam garis panduan ini. Dan kita sebarang proses permohonan, proses pembaharuan, proses baru, pindaan dan sebagainya, semuanya dilakukan melalui laman sesawang FOSIM
Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena biasakanlah dengan menggunakan laman sesawang fosil untuk semua jenis proses sama ada permohonan baru, permohonan kursus wajib tenaga pengajar, permohonan pembaharuan, permohonan sekolah dan pelatihan dan sebagainya, semua melalui satu gerbang yang sama iaitu fosil. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jika tidak mahir menggunakan fosil, di situ adanya manual pengguna yang tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk. Semua step by step telah dinyatakan di dalam manual pengguna dan boleh dirujuk di situ untuk pengoperasian sistem fosil tersebut. Okey, sebagai tenaga pengajar, tuan-tuan dan puan-puan akan dibekalkan dengan satu kad tenaga pengajar, kad pengenalan diri yang wajib dipakai setiap masa tuan-tuan dan puan-puan mengajar latihan penerima makanan. Kerana ini adalah seperti bukti tuan-tuan dan puan-puan merupakan tenaga pengajar yang sah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan bermula daripada tahun 2019 tidak lagi mengeluarkan sijil pengiktirafan tenaga pengajar, kita hanya mengeluarkan kad. Jadi jaga baik-baik kad tenaga pengajar ini, pakai setiap kali tuan-tuan dan puan-puan mengajar supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dikenali sebagai tenaga pengajar sebab yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan mengelakkan daripada penipuan di lapangan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh merujuk kepada prosedur pembaharuan pengiktirafan tenaga pengajar seperti yang saya nyatakan tadi. Syarat-syarat pembaharuan sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan syakna. Sekiranya apa berlaku perubahan dan sebagainya, rujuk syarat-syarat pembaharuan supaya proses pembaharuan tuan-tuan dan puan-puan tidak tergendala ataupun tidak terjejas. Dan seterusnya, seperti yang saya nyatakan tadi, syarat-syarat pembaharuan yang kita telah perkemas dengan garis panduan ini perlulah tuan-tuan puan-puan rujuk sebab dia tidak sama lagi dah dengan garis panduan yang warna ungu ni. Kita tambah baik, kita perkemaskan di dalam garis panduan yang terkini dan tuan-tuan boleh merujuk ke garis panduan yang terkini. Dan seterusnya, terma dan syarat pengiktirafan sebagai tenaga pengajar juga ada dinyatakan supaya kita nak menjaga imej dan credibility tenaga pengajar sebagai duta Kementerian Kesihatan Malaysia yang menyampaikan latihan, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk apakah etika dan sikap yang perlu dipatuhi sebagai tenaga pengajar di dalam garis panduan ini supaya tidak ada sebarang pelanggaran yang boleh dikenakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengakibatkan tuan-tuan dan puan-puan boleh dikenakan pengantungan dan juga yang paling serius ialah penarik balikan ataupun penyenaraian hitam sebagai tenaga pengajar. Tuan-tuan dan puan-puan, kesannya tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh mengajar lagi latihan penerima makanan kepada penerima makanan di lapangan. Di dalam ini juga kita sertakan sekali buku log pemantauan tenaga pengajar yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu bawa setiap kali tuan-tuan dan puan-puan ke mana-mana khususnya untuk melaksanakan kelas latihan, sesi latihan penerima makanan, bawalah ke mana-mana buku log ini supaya sekiranya masa-masa tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan menjalankan pengajaran, ada pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia yang sedang memantau tuan-tuan dan puan-puan, boleh serahkan buku log ini untuk ditandakan sebagai audit pemantauan data tuan-tuan dan puan-puan yang boleh digunakan sebagai dokumen pembaharuan masa puan-puan ketika puan-puan dan tuan-tuan untuk memohon pembaharuan nanti. So ini adalah, jangan lupa bawa ke mana-mana buku log ini supaya memudahkan kepada puan-puan dipantau di lapangan lebih-lebih masa. Di dalam ini juga adanya annex lain lah yang boleh dirujuk, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk. Untuk bahagian B, tadi tu untuk bahagian A khusus untuk tenaga pengajar. Untuk bahagian B, mana-mana syarikat atau individu di luar sana yang berminat untuk menjadi sekolah latihan pengendali makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia dialu-alukan untuk memohon sebagai sekolah latihan pengendali makanan yang sah dan diiktiraf dengan syarat mematuhi semua garis panduan yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di dalam garis panduan ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk